Korang percaya tak, lampu sekecil ini, tengok besar mana je. Ini pun tapak tangan saya lagi besar. Boleh menghasilkan lighting yang cantik dan terbaik. Soft-soft je. Nampak tak muka saya macam mana? So, ini setup kita tanpa pasang lampu tambahan lagi. So, sekarang kita nak pasang lampu. So, macam mana dia punya terang? Ini baru 75% lampu di atas sana. So, kita nak buat kek batik. Untuk mengekalkan hygiene, kita pakai glove. So, biskut dah ready. Kita patahkan biskut. Patahkan biskut, nampak lighting ni baik kan? So, langkah seterusnya kita nak letak chocolate slime yang coklat macam dodol ke dalam biskut kita. Kita akan gaul. Adunan coklat dah sebati, kita masuk ke dalam loyang. Cantik kan kejadian dia? So, kejadian dia cantik sebab ada lighting daripada TNW Z60. So, lighting yang baik, pengecat beg kuning, memang mantap. Portable, boleh charging, boleh wire sekali.